susah di sini mau bawa sini. Alah, susah. Nas. Nurin tak nampak ah. Nurin. Hari ni kami di Kolis Sultan Abdul Hamid. Ish, nampak ah. Dia tak tahu je nak buat kena Ini dukung. adalah susunan di pesanan dalam Kolis Sultan Abdul Hamid. So macam mana pengalaman untuk first day? Pengalaman first day Pengalaman practical. fikir setakat ni saya rasa best sebab duduk kat sini saya nak sangat menghormati guru-guru. Walaupun cikgu buat bad. Ini dikatakan pelajar yang pandai lah. Saya mudah untuk mengajar. Ni cikgu ni. Saya okey je, tapi tak nampak seluruh perempuan je, tak boleh nak bermesra je. Ini pandai saya kenal dia. Oh, dia tadi kata dia kepala-kepala. Tak apa lah. Alip. Dia macam tu je? Mana seorang ni? Hari ni kami di Kolis Sultan Abdul Hamid. Ya. Tu. Tak biru ke hijau ke satu kali ke semua? Oh, pos-pos. Ada asrama rupanya. Mak, bye-bye mak, bye-bye mak, bye-bye depan. Scholar, sportsman, gentleman. Siapa boleh dapat? Ada semua dapat dah? Alhamdulillah selesai. Tanya Selesai. ada quiz tu kan? Dia terus bagi jawapan Selesai. tak bincang. Tak ada bincang. Terima kasih Cikgu Alif. Selesai. One more. Selesai. Okay. Susah ke senang? Susah ke senang? Senang. Senang ada, susah ada. Sederhana ada? Sederhana. Okay. So okay kan? Okay, alright. All the best eh? Okay. Yay, done. Macam ni. Soalan ni ramai salah sangat. So dibuang je. Oh, ni Ustaz. Jadi semua ada yang punya. Selesai kita assignment. Bukanlah selesai assignment, selesai dekat sekolah Alhamdulillah. Thank you lah Alip lah. Thank you Alip lah. Jadi Ya. bye. Kira sekali je. Jumpa depan. Selesai assignment, jom balik. Saya nak Tak balik. jumpa depan. Mereka hantar saya balik. Belakang pun. Marah, aku nak marah sebenarnya ni. Sal. Ada nak marah je. Asal kuliah. Baik lah kot. Tak baik. Oh, tak baik tu. Di mana? Ini ada telur di bawah dengan cili. Yang paling baik kan yang paling baik
Afiq. Kita belajar ini dulu. Jangan kata dia kepul. Ni Lia menghasut. Berjaya. Ada sekali kali buat siapa? Tunjuk. RM1,000 je guys. Ni kita akan tahu pakai Imam Hadi. Ya. Dia buka tu. Kalau dulen Dia kalau bawa dia PC kan. Apa tu? Ni event apa lampu tiga. Serangannya. Kena baca. Bukanlah yang benda lagi tu kan. Okey. Kalau tadi saya cakap sama-sama tiba-tiba burung masuk. Bunyi burung, bunyi kuat ke? Dekat situ. Bilik ni kosong. Depan saya saja, depan itu bawa ada seorang mengajar di situ. Sebelum tu saya dah tengok, saya dah masuk ujian. Dia duduk dalam bilik. Bilik sebelah. Saya terfikir kenapa dia duduk dalam bilik. Ini. Ini dia sama ada ads sebelum tu. Dan cerita yang buat dalam mall ni. Lepas tu saya tak pernah lah saya minta pengajar ke sini. Lepas tu saya dengar bunyi burung yang burung. Tapi saya tegur bila saya tu memang terlupa. Saya kalau apa-apa selalu nampak saya kami suka tegur. So saya melawak dengan student saya dalam kelas. Tapi saya nampak burung lah banyak burung kat badan dalam kelas. Lepas tu tiba-tiba tak ada. Tak nampak burung tu. Saya pun video dalam meja. Lepas tu saya rasa macam saya ingat orang berjalan kat luar. Masa tu kami duduk dah petang kan, 3:30 kami sekolah lagi. Saya tengok, tak ada pun. Saya tengok tak kenapa saya masuk balik. Lepas saya masuk tu, saya mengajar lagi. Saya mengajar sedikit pen jatuh dekat saya. Bunyi pen jatuh pula macam-macam gitu. Kamu dekat sebelum tu pintu. Dia buka pintu. Lepas buka pintu saya buka pintu. Tak ada buka pun. Saya tutup balik. Saya tutup lagi sebab saya tak puas benda teman saya. Lepas tu pen jatuh. Lepas pen jatuh tu baru dia ingat orang tu keluar kat luar tu. Lepas tu saya tutup pintu. Saya tutup lagi balik. Ni hello. Jangan kau kedai macam tu, collect ATM. Nak bagi pahala kan kat aku kan. Pahala buat je aku nak bagi kan. Jangan nangis kau. Okay guys, kita nak pergi makan dekat kantin. Ha? Yuk, weh, aku ni pakai account Afiq weh. Okay guys. Guys, kita nak ke kantin guys.
Sebab dah lama kita tak makan kat kantin. Lepas kali. Hampa makan kat kantin lah? Lepas hari Selasa sekolah alik. Oh, kat sekolah alik tu. Cantik tu. Bye guys, sampai jumpa di slot seterusnya. Aku belanja. Tak payah, ada ayam. Tak apa, ada ayam. Nampak ah? Beli lah cikgu. Dah beli dua dah. Kalau tengok daripada jauh kata dua macam pamar tu deh. Ha, dua ni macam pamar tu kalau tengok daripada jauh. Dia satu tak dapat diselamatkan, tapi ni aku dipanggil lagi. Ha? Satu tak dapat. Satu tak dapat diselamatkan. Sumpah ke? Lepas sikit. Tu bagi korang beli fries. Ni apa claim apa ni? Ayam 2. Cikgu pun ayam 2. Kita burger je. Kau baru. Pilih.